Sesuatu yang masyhur tidak perlu disebutkan namanya. Dan ini dibuktikan dalam beberapa kalamullah Azza wa Jalla yang masyhur tidak perlu disebutkan namanya kadang-kadang. Sebagai contoh, nama Al-Quran tidak disebutkan dalam dua tempat. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata ganti nama hu. Bukannya Allah sebut inna anzalnal qur'ana fi lailatin mubarakah. Begitu juga dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkannya fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Kata ulama, tidak disebutkan nama Al-Quran secara sarahah ataupun terang, hanya digunakan kata ganti nama kerana sudah terkenal cerita Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar. Jadi kalau begitu, ulama menyatakan apabila permulaan bicara surah Al-Qadar menyatakan tentang Al-Quran Karim, sedia ke atas kita untuk membudayakan dan menghidupkan Al-Quran Karim, membaca, cuba memahami sedikit sebanyak dalam bulan Ramadan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sentiasa tadarus Al-Quran dengan Malak Jibril alaihi salam. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sifat pemurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin menjadi-jadi selepas baginda tadarus Al-Quran dengan Jibril, menunjukkan Al-Quran itu benar-benar mengusik perasaan dan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.